Setiap tahun, ribuan buku teks mengalami nasib yang menyedihkan. Koyak, renyuk, hilang. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Mereka datang bukan untuk bergaya, tetapi untuk menjaga amanah negara. Kita ada misi penting. Tak balut. Alah, nantilah balut. Koyak. Tak apa, sikit je. Ramai murid tak sedar, buku teks ialah harta bersama. Setiap kerosakan akan memberi kesan kepada generasi seterusnya. Irfan, membalut buku bukannya susah. Yang penting buat dengan kemas. Lebih lama supaya tak hilang. Selamat datang ke Bilik Bos, bilik operasi aktiviti sekolah. Ainul, apa yang barang-barang diperlukan untuk membalut buku? Barang-barangnya adalah pembaris, plastik pembalut buku, gunting dan selotip. Mula-mula, ukur anggaran saiz buku. Seterusnya, potong plastik pembalut buku. Setelah plastik dipotong, kita balut muka hadapan dulu. Kemudian bahagian belakang. Kemudian, kita potong lebihan plastik di bahagian atas dan bawah. Gunting bahagian atas dulu, kemudian bahagian bawah. Lipat plastik ke dalam dan selotip. Macam ni. Akhir sekali, potong lebihan plastik. Dah siap! Buku teks ialah amanah. Sama-sama kita jaga, balut dan sayangi supaya ilmu terus mengalir kepada generasi seterusnya.